Untuk kad pertama, kita ada kad Feng dan Gopal dan kita berjaya mendapat 8.5. Centering kad ni kita dapat 8, corner 8.5, edges dapat 8 dan surface dapat 9. Bila digabungkan semua, kad ni berjaya mendapat 8.5. Sekarang jom tengok kad yang kedua. Berapakah markah yang kita dapat? Kad seterusnya kita ada Maharaja Ramos dan markah yang kita dapat untuk grading ni, wow, kita dapat 9. Centering 9.5, corner 9, edges 8 dan surface 9. Kad-kad yang berjaya di grading ni akan dimasukkan dalam database PCG. Jadi QR code yang ada dekat belakang slab ni akan bantu anda untuk menunjukkan bahawa kad ni adalah kad original yang sudah di grading. Untuk bawah beliung ni kita dapat 8.5. Kenapa pentingnya database ni? Dengan adanya database tu, kita boleh tahu berapakah jumlah kad yang telah berjaya di grading dan berapakah kad yang berjaya mendapat nilai 9